Dan kali ni kita nak pergi Vietnam. Misi mencari baju raya. Sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười. Nếu em làm như thế cho em có hân phòng. Đi lát em gây vô dạ thương, tim đây vô dạ thương, tim đây vô dạ anh biết thương. Giây phút em gặp anh lòng, em biết em si tình. Tình tan tan tình tan tình tan tan tan. Giây phút em gặp anh lòng, em biết em si tình. Tình tan tan tình tan 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 tình. Sebanyak ini ya pulang dia. Annyeong buddies. So pagi ni adalah day 2. Kita dekat Dalat. And pagi ni suhu 15 and sangat sejuk. Korang tengok dekat luar. Dia punya feeling macam dekat Cameron Highland lah. Dia taklah sejuk. Kalau sejuk macam ni aku tak rasa lah perlu kakut sangat. Untuk kulit yang tebal, untuk lemak yang tebal tak perlu. Korang tengok kat luar. Tada, ni ada rooftop dekat hotel ni. Lepas tu dia macam hill lah. Dia macam bukit sikit awak. Dia once korang dah sampai Dalat, dia punya prasarana tu korang akan nampak macam Cameron Highland lah. Dia semua bangunan yang tinggi and di atas bukit. Tapi perjalanan nak datang kat sini sangat bersyahdu, sangat teruk. Tapi best. Untuk experience okey je. Tak ada masalah. Nothing wrong. Kau tengok kat jalan ni. Nampak tak? Kita tengah siap-siap sebab kita nak pergi coastal Taman Bunga. Hari ni kita ada 5 tempat untuk nak pergi. So kita akan keluar pagi and kita akan balik malam lah. Macam tu. See you guys. Bye. Orang Dalat akan jogging start pukul 5. Jom berhenti exercise. Tu nampak bunga artisol depan tu. Mana? Artisol. Bunga yang saya kata orang Dalat rutin minum setiap hari tu. Mana? Semalam dia bagi dalam hotel. Dalam hotel, tapi yang tu hanya tangkai-tangkai saja. Maksudnya tak ada khasiat banyak. Wangi sedap kan? Tapi khasiat ada kat bunga dia. Bunga dia orang buat apa? Ciauli. Apa tu? Ciauli tu. Dia macam rasa macam royan ciauli. Dia akan buat dari berbunga tu. Kita balik. Yang lain tu kita kena rendam air baru minum. Cantik dia bunga. Tapi yang ni kita masuk air pancur-pancur terus minum. Bagi royan ciauli punya artiso ya. Wow. Kita ada nak masa lepak tepi-tepi ni. Bila kita punya duduk-duduk kat sini lah. Ada dasar betul. Kita makan feng, eja dia PHO and then bengkak. Sekejap nak. Makan kemudian lah. Kamu juga penting ada video. Kopi sedap. Ada kopi. Buat teh ada ni kan? Ya, ini dia kopinya. Ini kopi. Dan kita nak masukkan sedikit apa ni? Dia punya Kakaknya apa lagi putih? Lok lah. Ada tak? Mana juga? Tuan. Kenapa masukkan banyak ke sikit? Dan kita masukkan sos. Nak rasa sikit long. Kau nak? Kalau kau suka garing ni. Kan? Sebab mulut kita tiris, so kita buat macam ni. Bismillah. Macam campur kan? Rasa dia light. Rasa dia tak heavy. Macam ni. Demi apa? Macam ni. Macam kuih tiaw. Ni dia letak manis tu ni. Tak ambil je. Sedap tak? Sedap nak tambah. Sedap tak? Mak. Ada ambil satu. Yang nak jantai ke kicap kot ni. Kicap. Boleh jantai. Kok baik. Salam. Sekarang nanti kita kira. Main bengkak.
Apa yang macam kuat kan? Mangi. Dia makan tak. Dia rasa macam Tu kan? dah rasa ni tu kuat ada jual. Sebab benda ni famous di sini. Oh ya. Ni pot orang Malaysia weh. Pot orang Malaysia dekat sini. Apa tak ramai. Lepas tu ada orang jual kacang RM20,000, RM4. Boleh makan terus. Isi dah, tengok isi dah. Besar lah isi tak. Wow. Isi besar. RM20,000 lah jawan besar. Buka ke kami kak? Tengok ni. Yang ini Buka kat sini. Kaum ni dulunya dikumpul oleh dua kaum. Kita biasa dengar cerita Lang dengan Biang tak? Lang Biang. Lang ni seorang lelaki, anak ketua punya satu kampung. Lang Biang ni anak perempuan punya ketua satu kampung. Yang ni sejarahnya, yang ni bukan cerita dongeng lah. Dia orang jumpa kat mana? Jumpa air terjun waterfall dekat Datala tu. Dia yang perempuan ni bimik air. Lepas tu nampak seekor serigala kejar perempuan ni. Laki ni pun selamatkan perempuan ni dengan anak panah dia. Dia tembak yang serigala tu mati kan. Oh, hero lah kira tu. Bila jam tu Katanya kita orang first untuk sampai sini. Ada kat sini ada kapibara. Kita nak pergi main rainbow dulu. Kita jumpa alpaka. Dia ludah, kita ludah tadi. Dia ingat dia seorang boleh ludah kita. Kita pun boleh. Nanti Wah. lagi kita dah lepasnya naik melambung tu kan. Kita akan ikut jalan ni tengok kapibara. Oh. Jalan ni ya. Wih, cantiknya bunga dia. Kalau kambing jangan risau. Kambing dekat Malaysia ada. Tapi kambing ni bukan kambing makan. Kambing ni kambing menghias. Jantung kita macam laju macam excited. Yang pertama, kakinya kena tinggi. Tempat tinggi. Kalau kaki tak tinggi, dia akan ke lantai. Yang keduanya, belakang kena tegak. Nampak? Oh, dia tak boleh ke belakang sebab takut nanti kena kepala. Kena belakang tegak macam ni. Kaki kena tinggi. Ingat dua tu ya. Wah, risau. Takkan macam ni. Bismillah. Jangan menyesan. I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold. And if the clouds get heavy, it's not too fall. I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone. Terbalik lah. Diorang tapi dia turun memang lama. Yang satu orang belakang. Wah. Gila 10/10. Nenek. Ada gila. Boleh Pejam mata ni. Kalau tak pejam mata, Kak rasa nak mati. Mana orang tak ada dok. Gila takut Dia punya Nampak dia punya tak macam Mak dengan Halim dulu sampai. Ada dia memang ada. tengok dia orang semua muka lepas naik rainbow. Nak dekat nak sampai tu. Mak dengan Halim lepas dulu. Dia bila dia turun macam tu, kita rasa tangan kita nak terlepas tau. Tahu tak? Antara bukit dan bukit tu paling scary. Takut gila. Tapi 10/10 sebab best. Kita pergi tengok kapibara. Macam-macam ada kat sini. Yang ini. Wah. So cantik. Flowers. Guys, korang tengok ni. Wah, cantik kan? Ini bunga tipu je. Kan?
Okay, Sat. Jangan spill lah. Kita akan zoom dia. Ini dia. Matuk, apakah reaction Matuk? Tengok Matuk, dia berani ya. Tahu. Ma, jangan pegang buntut dia, Ma. Dia baru berak. Pegang dia lari. Kat situ ada kapibara. Tu, siapa yang suka kapibara pergi situ. Kapibara apa? Guys, ada kapibara. Kapibara. Lupa om tu. Kapibara. Okey, inilah kapibara. Okey. Wah. Okey. Nyam 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 nyam. Oh, mak terbani. Oh, takut lah. Kak, tangan kena angkat naik atas. Dia tak tak. Saya adalah manusia yang takut dengan binatang. So, no. 2, 3. Wih, banyaknya. Dia. Oh my god. Oh, walaupun aku tak bagi makan tapi. Kalau siapa yang datang sini, dekat sini sangat worth it untuk korang datang sebab dia banyak haiwan yang best and dia besar and dia punya suhu macam Cameron. Nyaman, dia sejuk. Seriously worth it. Ada banyak benda kat sini boleh main. And semua cantik and semua best. Mana aku? Tu atas kat ni. Kat ni. Oi, banyak apa kat sini. Oh my god. Tak ada. Udah panjang. Oh Allah Allah. Kau agak. Jessu. Bidara. Tapi tak apa, berarti anak buat jalan-jalan. Nak pergi pulang ledah. Baca buah apple. Basuh ke tak apa? Mandi-mandi. Kalau pun siara mandi-mandi. Indonesia. Apa? Terengganu. Terengganu bubur dia. Terengganu pulang ledang. Ambil lah buah dia ke mana? Tak mau. Tolong malam cikgu malu. Bagi yang sayang. Kau bagi yang nak balik-balik suami marah. Nak siapa nak? Nak satu lagi. Manis lah. Cuba kata manis tak? Oh, Kak Loy Tam Kwan. Wah. sebab 8 ni makan Oh. Sebelah tak pukul 10, 10.30. Satu makan lagi. Bye bos. Wah. Bunga-bunga. Wah, weh kat sini lagi banyak weh. Wah, macam dekat ni. Tengok lepas semua ni. Dia macam penuh dengan kebunga-bungaan yang berwarna-warni. Wah. Loh gila. Tu. Ku persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya dalam perjalanan menuju ke abadian hidup. Hidup tiada duka, hidup tiada lara. Telah menyadari dirinya lah yang pantas miliki bunga abadi yang telah ku simpan setelah sekian lama terpendam jauh dari. Ya besarnya. Wow. Kita kena awas. Kita lepas ni nak pergi makan. Lepas tu kita nak pergi mana?
Costa. Yes. The second heartbreak. Takut lah. The second heartbreak. Takut juga sebenarnya. Takut lah Costa sebab tadi rainbow tadi pun boleh tahan. Salad. Betul lah. Wah. Segila weh. Weh terpotong. Ni dia ada jual sayur-sayur fresh kat sini. Wow. Segila weh. Kalau letak tangan. Besar. Ha. Apa tu mah? Labu. Labu. Wow. Bunga labu kat tu. Ha, bunga labu. Bunga labu ke mah? Labu lah, bukan bunga labu. Bukan labu. Bunga labu. Weh, macam-macam bentuk. Nak macam alien. Oh. Peliknya bentuk dia. Tapi keras. Oh. My god, my favourite. Wait, ada strawberry. Ada strawberry. Strawberry. Hi. Hi. 1, 2, 3. Okay. Hi. Xin chào. Xin chào. Wow, 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 wow. Bye. Weh, mak tu. Thank you. Apa dia bahasa Melayu? Thank you in Vietnam. How to say Cảm Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Okay, bye. Jom, kita ada lagi 15 minit. Kita nak patah balik ke kereta. And then after this, kita nak pergi makan Kim Nam. Okey lah. Tentu hari-hari nak tengok kan. Dia pun nak tengok je YouTube kami. Mak Tok, best tak kat sini? Best. Seronok sangat. Okey tak untuk orang tua-tua jalan? Okey. Okey. Suka lah bunga. Bunga-bunga. Dekat sini korang kena jalan 1.5 km. Ha, tapi dia taklah penat pun, tak penat pun. Memang tak penat pun. And dekat sini cuaca dia nyaman-nyaman macam tu. Dia macam bawah kawasan berbumbung. Ha, dia kawasan berbumbung nampak tak? Macam tu. Oh, salpiak. Dia jadi gelap Sebab background ni, belakang bunga ni. Makcik ajak pergi China. Makcik tu, dia ajak kita orang semua nanti join trip pergi China. Pergi dari Bangkok, lepas tu naik train, terus ke China. Apa? Ni yang best ni kalau jumpa. Dia pun larat. Wah, ada ni, origami. Okinawa pula. Tengoklah makcik-makcik. Mak Tok bersama anak dan menantunya. Yang tersiksa dengan apa tu buat tadi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Masa so sama kan. Bagi order dia malam dia akan sampai sebab yang ni dia campur yang ni dia ada nangka saja muda, carrot saja muda. Tapi sebenarnya nangka ni mahal daripada yang lain. Nangka tu sebungkus dia harga 150. Yang ni hanya RM20. Tapi baik campur senang dia semua boleh hasil. Sudah. Kalau kita beli sendiri Kita balik kita ambil lagi kan 20. Balik kita ambil. Mai kita ambil. Tengok tu. Kita ada ikan. Ikan ni. Wow. Ada lagi? Dengan ni. Wow. Ada makan. Wih, banyak gila. Ayam lagi. Ni ayam apa? Ni ayam besar apa ni? Hamkyong. Hamken ni apa? Wih, banyaknya sayur dia apa? Tahu tu lah dia memang banyak makan sayur. Susah ni nak buat video sebab tak ada space nak letak kamera. Tak ada orang sana. Makan. Tuhan nak selamat handphone ke? Sudah. Macam mana? Bila dah happy-happy.
Dia orang memang banyak gila sayur ya. Dia dekat Crazy House. Semenjak apa kat sini iPad dia. Wow. Kita tak boleh berpecah weh, nanti kita tak jumpa satu sama lain. Ada map tak? Map. Ada bagi map tak? Crazy, wow. Wow. Macam mana kalau tak dapat jalan keluar? Pandai-pandai lah. Wah, ada baju-baju. Dudududung. Tak nak naik sini. Kita jumpa dong, berani banget kat situ bang. Okay. Добре, мы ушли. Sini korang akan get lost dekat sini. Let's go. Tapi kat sini banyak tangga. Wah, ni lah kot dewan ni kan. Ni macam aquarium. Tengok lantai dia. Wah. Ni dewan. Dekat sini kan sebenarnya tengah sejuk. Rasa macam suhu aircon. Macam tu. Cantik. Wow, tingginya. Sebenarnya darah dia kecil je tu. Nampak tak? Darah kecil. Dan kena hati-hati kat lah. Takkan balik. Weh, aku takut. So kita akan mula sesat dan sesat dan sesat. Tengok ni. Tengoklah tu. Tengok jalan dia. Ni kira okey tau. Yang tadi tu dia punya permukaan tu pun kecil. Boleh satu kaki je. Hey! Tengok kanak-kanak itu ada di situ. Jap, mana kamera tak nampak? Ada rumah. Ni je level kita orang. Ni je level kita, dek. Kita dekat jalan yang macam ni je, dek. Kat sini rasa macam kena anxiety attack. Sebab aku tak suka tempat yang sempit, yang kecil. So tak boleh. Yang tangga dia kecil. Dah lah curam. So not for me. Jom kita balik ke kereta. Ni ada orang cuan. Kat sini baru nampak muka turis ramai. Ada. Dapat perisa, bukan kaleng-kaleng, perisa nombor 1. Nombor 1. Dia dalam tu ada 40 orang. Kalau perisa 1, 2, 3 diangkat pergi tempat lain. Ngaji bahasa Arab. Lepas tu saya kena angkat pergi Pulau Ketin. Apa nama sekolah tu? Dia Pulau Ketin ni ialah yang pondok punya. Pondok apa? Tak tahu nama dia. Ada nama dia. Kalau nama dia Institut Teknologi Islam. Macam pernah Tak sama tau. Dia bagi tak beli lagi. Oh. Biasa je. Alah, semua metal. Fuyo. Kenapa dia tutup mulut? Kenapa tutup mulut? Yang ni tak cakap. Yang ni tak dengar. Yang tu Tak nampak. fikir. Oh. Yang ni tak nampak. Ini pengajaran dia. Tak cakap, tak ngumpat orang lah. Macam Tak dengar yang benda yang bukan. Yang tu tak fikir benda yang Tak fikir. tak elok. Orang kata tak fikir lah. Tak tengok benda yang tak baik. Itu pengajaran dalamnya nanti. 1, 2. fuyo. Oh, tengok tu. Aku makan sikit. Kita nak sewa baju tradisional 100,000 dong. 100,000. Ni kata kampung. Jadi ikut ibu-ibu security lah. Security. Pakai baju sama. Dah pakai dia.
Ni kita orang order coconut smoothie 45,000 dong. Semuanya? Semuanya tadi Kak Long tak tu. Apa semua berapa? Yang tadi tu kan? Tak termasuk. Vietnam punya manis tak semanis Thailand. Dia orang punya manis yang natural macam tu. Kita ada dekat Datanglah. Kita nak pergi naik coaster. Wah, rasa macam hari ni energi penat sebab banyak sangat aktiviti yang ekstrim. So kita punya roh terbang. Esok lagi. Inilah harga dia Kak Long. Tak ada subtitle Korea tadi. Turun. Ramai kau orang Korea kat sini kan? Satu bas kot tadi. Jangan lambat sangat nanti orang belakang langgar. Awak laju sikit. Jangan selalu sampai. Cikgu mana yang boleh laju? Seven Wonders of the World. Okay, dah naik coaster. So coaster best. Best tak coaster? Takut. Mau okey tak? Best tapi menakutkan. Nak naik atas, naik coaster balik. Ma, are you ready naik seorang ke? Yes. Boleh. Tak, sebab malam masa naik dua lagi dia mendadak. Wow. Wah, jantung aku. Wih. Wih. Hai. Hai orang belakang. Janganlah ada curap, please. Janganlah curap. Wih. Wih, best gila. Alah.
tu anak balik. Yang ni ada gelatin. Gelatin tumbuhan. Ini apa? Kata halia. Oh ni kulit limau. Ini ubi hutan, ubi keledek hutan. Yang ni bunga risau. Yang ni limau Bali. Dia ni keluar. Yang ni pit. Oh ni sedap, ni sedap. Ni sedap. Ada pun nak mau roti di dalam. Ni Nanti kopi. dia ada 2. Bunga risau ada 2. Yang ni bantu minum. Kita masuk 2 liter air minum. Tapi yang ni khasiatnya dalam ni yang turunkan darah tinggi, lemak badan dengan insomnia. Susah tidur. Dia ayam. Dia macam cioli lah. Macam cioli. Kita ambil sudu kecil je. Masuk dalam 1 liter. Sudu apa? Sudu kopi tu. Kita masuk liter, kita kucang terus minum. Yang ni kena tunggu. Yang ni kena tunggu 5 minit baru boleh minum. Yang ni lagi bagus. Yang ni sebenarnya daripada bunganya. Yang ni tangkai-tangkai je. Nah, yang ni lagi bagus lah ya. Risau dah minum kan? Nak kopi? Kau kafe lu punya je. Kita dapat kopi. Boleh pilih kopi ke kopi yang Kopi apa yang sedap? Kopi susu. Kopi susu. tersebut tak ada buku-buku. Yang ni sebenarnya Nak rasa kopi susu. Dia kata apa? Apa dalam? lepas tu yang strawberry nak jamin tak apa lah. Yang ni berapa? Kopi susu sedap. Dia dah harga belakang. Sedap. Nak beli lah. Ha, sedap. 200. Kopi susu. Sorry. Ada banyak lagi sini. Tengok saja. Kita piti. Ada ni telekung ada 2 kain lain. Kain sutra, ada kain cotton. Oh. Ni kain sutra, ada 2 sutra lain. Ni sutra ada corak. Okay. Ni sutra kosong. Kosong. Nah, tengok. Ni ada kain sini kosong sama. Ni sama di sini ada kain ada bunga sini. Nah, ni harga sini harga Malaysia ringgit. Bayar ringgit, bayar Vietnam dong, sama kredit onsa boleh. Ni ada ni harga 48 ringgit. Cantik. Ada 2 sini lain. Nah, cantik. ni sutra, but ni sutra kosong. Ada 2 lain. Sutra sulam lain sutra render. Harga lah RM1 lagi sulam. Harga 45, harga 44. Ini 44. Dah. Oh, beza sikit je. Dah RM1 saya. Tapi dia cantik loh. Harga sini 44, 45. Ada ni ada kain lain. Dah. Ada banyak sini. Ni kain cotton. Cotton harga RM35 Oh, murah sepasang. sikit. Okey. Ada ni. Dah. Tengok. Cantik lah. Tengok. Soft. Dah. Kota lembut. Ada render saja, sulam tak ada. Render sini ada banyak render lain. But ni ada 2 render sini, ada 2 sini. Bawah render, atas sama ada render. Okay. And ni ada 4 lain. 1, 2, 3 sini. Nah, 3 sini. Nah, 3 sini ada. Oni bawah ada render saja. Atas kosong sini. Nah, harga sama. Harga sama, muka sama. Tapi ini dia ada size tak muka? Tak ada size, free size. On free size. And contoh sini boleh pakai cuba muka, ada warna banyak lain sini. Warna banyak lain. Oh, ni And sutra sini warna lain. Tertarik dengan yang ni. Cantik warna ni. Ni pun cantik, this one. 44, 45. Tadi kami try yang ni kan. Bayar ringgit dong Vietnam atau sama kredit boleh. Nah, ni boleh. Kita ambil colour pink tu and hijau. Alright, somebody, if you want to get Dah. you can get by yourself, right? Tapi cantik lah. Kau tengok dia orang ni sampai dah buat marhaban dalam ni. Tak ada diskaun lah tu. lagi. Nanti kurang kosong berapa? Ni menu malam kita udang. Ni apa? Sup apa? Sup something? Malam kot. Sayur. Oh. Ikan. Ikan bilis. Ni pertama kali kita orang makan habis. Udang habis. Ikan habis. Ikan bilis habis. Sayur habis. Ini tak habis. And so far kedai ni paling sedap. Sebab tu habis. Kedai Fatimah. Okey, Mak Tok, sedap tak? Sedap. Yang di sana begitu Perut kembang, mata tutup. betul. Apa dia, Mak?
Perut kembang, mata tutup. Kita nak pergi pasar malam. Pasar malam Dalat. Pasar malam Dalat. Let's go. Okay, kita nak lintas jalan dekat Vietnam, guys. Lintas je ke? Boleh ke? Kita ikut jalan dia. Talk to my hand. Talk to my hand. Oh, selamat je. Dia goreng nasi sambil jalan. Semua ni, jalan ni boleh beli. Tokyo beli yang makanan pelik-pelik jangan beli lah. Dia goreng kat sini. Kat sini sejuk, dia macam ala-ala winter vibes Jual stokin, jual baju sejuk. Dia macam-macam. Cantik. Kat sini, nampak tak? Macam winter. Weh, betul-betul winter vibes. Cantik. Stokin, baju sejuk. Fuyo, puffer kot. Dia jual puffer tu. Berapa? 150 lah. Dua kali dua. Baju sejuk dia orang dah RM30 murah. Kita tengok lagi. Oh, ni ada buah-buah kering. Pakai RM28. Murah. RM8 mak tu. Okey tu. Sehelai RM8. Murah kan? Murah. Ni datang Dalat beli Ini garu belakang. Boleh? beli 5 free 1. 1 RM2. Kita nak pergi beli aiskrim avocado. Sedap kan? Ni bukan tadi apa beli ya? Avocado ice cream. How much? 25. 25. Nak siapa nak? Kita makan yang ni. 25. Member Hailangan. Kita dapat dah. Okey. Mana yang? Mix avocado mix. Bukan hal lagi lah. 10,000. Sedap. Suara terkandas. Rasanya. Comelnya. Ni kedai yang kita nak tengok. Kau mahu ada beli muat. Ayam. Ayam lah.